Lelaki maut selepas makan durian, minum kopi dan berhubungan intim. Sudah. Pukul 7 petang, mangsa makan durian, lepas tu minum kopi. Berapa ulah durian dia makan? Tu kita tak tahu. Lepas tu, terus meninggal. Doktor diagnose serangan jantung. Tak masuk akal lah. Tak kisahlah makan durian berapa ulah sekalipun satu malam. Lepas tu minum pula benda berkafein. Tak kisahlah black coffee ke ataupun latte. Tak cukup kuat menyebabkan serangan jantung. Sebab heart attack selalunya disebabkan oleh kolesterol yang menyempitkan salur darah termasuk dengan darah beku. Benda ni takes time. Even 5 ke 10 tahun. Takkanlah satu malam makan durian lepas tu minum kopi terus kena serangan jantung. Bukan aku mana-mana Pakar jantung sendiri pun cakap. Pakar kardiologi Dr. Benny Isman Rusaini. Mitos gabungan makanan yang boleh menyebabkan serangan jantung adalah tidak benar. Campur durian kopi adalah tidak benar. Serangan jantung adalah mendapat lemak pada salur darah jantung dan untuk salur darah menjadi tersumbat, dia mengambil masa. Aterosklerosis adalah terminologi bagi salur darah yang makin sempit disebabkan kolesterol, kalsium, darah beku. Yang ni takes time. Aku agak curiga pasal news ni. Unless mangsa memang pernah kena serangan jantung sebelum ni. Satu lagi aku curious, ada apa dalam kandungan minuman tenaga Hemavita ni? Jangan ada benda-benda terlarang sudah. Letak Viagra ke, Cialis ke, punah. Ni apa dengar baik-baik? Durian lover. Sekarang musim durian kan? Aku baru je pelahak semalam. Udah merah. Saking dah hanam duit aku semalam. 200 lebih makan durian saja. Tak tahu pasal apa kalau kau makan durian tiba-tiba pasal apa jantung aku jadi laju Lebih lagi makan banyak ulat. Makan macam tak ingat dunia. Durian memang tinggi dengan gula. Setiap 100 gram isi durian tu ada 7 sampai 20 gram gula. Tinggi nah. Lepas tu tengok study pula. Anything yang makan benda tinggi gula memang dapat merangsang degupan jantung. Tup. Sebabnya mudah, aku explain. Bila pelahap durian, gula dalam darah tinggi tiba-tiba, badan kita ataupun saraf kita menjadi mode sympathetic nervous system. Of course lah, badan kita try untuk kurangkan gula dalam darah. Dan bila badan kita dalam mood simpatetik ni, jantung memang akan laju secara automatik. Sebab dia try burn lebihan gula. Faham? Tambah pula durian, kajian abang, apa isi com? Kuning. Tapi dalam setiap isi tu, dia ada satu kandungan kita panggil aldehyde disulfide. Aldehyde disulfide ini dapat meningkatkan degupan jantung. Secara biochemistry-nya, aldehyde disulfide ni yang ada dalam durian tu, bila masuk dalam darah korang, dia akan menghalang satu enzim. Aldehyde dehydrogenase. Yang ni enzim tau. Enzim ni sebenarnya melindungi otak, melindungi hati dan juga pankreas daripada rosak akibat acetaldehyde. Yang ni senang cerita, ini toksin. Toksin dalam badan. Sebab kaya ni toksin lah. Allah cipta aldehyde dehydrogenase. Tapi bila kita makan durian banyak, durian ni menghalangkan enzim ini. So badan kita banyak yang ni, terus degupan jantung kita menjadi laju. Dan enzim ini juga bagi korang yang non-Muslim. Hang suka mabuk kan? Hang suka minum alkohol kan? Kenapa hati hang okey lagi? Kenapa otak hang okey lagi? Kenapa pankreas hang masih okey? Disebabkan oleh enzim ini. Tapi bila hang minum alkohol, hang makan pula dengan durian, siap. Faham So apa faham pasal apa durian boleh meningkatkan degupan jantung? Berbalik pada kopi. Kopi obviously lah meningkatkan degupan jantung sebab ada kafein. Kafein kan adalah kita panggil psychostimulant. Jantung jadi laju, salur darah jadi sempit. Sebab itulah kafein secara tidak langsung naikkan tekanan darah dan juga degupan jantung. So aku rasa kes ni, dia mungkin pernah ada serangan jantung sebelum-sebelum ni. Lepas tu dia pergi makan pula durian, dia minum pula kopi tenaga. Serangan jantung. Sembang pasal kopi lah kan. Terutamanya 3 in 1. Dan ada kajian pula. 1 sachet 3 in 1 kopi. Ada lebih 3 sudu teh gula weh. Matang patut sedap. Ni kalau minum ni, berbui Kalau korang cari kopi yang rendah gula, 1 sachet dia, gula dia 2.9 gram sahaja. Tiada gula tambahan. Kopi Radix, ada ekstrak saca inci lagi tu. Kopi ni aku proof. Hampa nak minum kopi tapi takut gula tinggi, Kopi Radix saca inci, pilihan korang. Bagus letak ekstrak saca inci. Baikkan saca inci ni aku nampak satu je. Dia ada lemak baik. Omega 3, 6 dan 9. Lemak baik memang bagus untuk jantung. Untuk kesihatan salur darah, kesihatan sel darah merah. Tapi aku tak boleh claim kopi ni terus merawat tekanan darah ke merawat serangan jantung. Tak boleh. Sebab kopi masih kopi. Minuman sahaja. Tapi baguslah dia ada ekstrak saca inci sikit. Dibanding dengan kopi 3 in 1 yang lain yang tak apa-apa letak dalam tu. Lepas tu kopi kuat pula letak pula Viagra ke apa. Mau tak kemampu korang makan. Gula pula tinggi. Tapi Radix ni rendah gula. 2.9 gram je setiap sachet. Sangat rendah. Kacau lagi. Tengok dia. Gila pekat molek. Bismillah. Betul-betul rendah gula ya. Ni baru betul kopi kesihatan. Gula rendah. Kalau hampa tak suka minum gula, mungkin tak suka lah kot. Tapi betul-betul sihat. Kopi Radix saca inci.